Selamat berkenalan dengan Cikgu Nakuya. Penggunaan AI bukan sahaja membantu saya menghasilkan poster-poster seperti begini, tetapi juga membantu saya dan murid-murid saya menghasilkan projek-projek inovasi dan juga aktiviti pengajaran seperti begini. Robot Infinity. Saya akan membantu anda untuk belajar matematik dengan mudah dan menarik. Kami dapati ramai murid masih kurang faham dalam topik pengaturcaraan dan teknologi dalam subjek IBT. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua. Sepanjang lawatan, anda akan melihat ruang-ruang pembelajaran murid yang disediakan oleh Cikgu Nakuya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ayuh semarakan pendidikan berkualiti di platform media sosial. Okey, Cikgu Nakuya kan ada program minggu ni dalam masa yang sama. Cikgu Nakuya memang berada di luar bilik darjah lah. So, Cikgu Nakuya habiskan beberapa masa dengan murid Cikgu Nakuya yang berbaki. Kita buat aktiviti word wall lah. Walaupun nampak posko nampak lama. So, bila berada di luar kelas pemulihan ni, diorang memang seronok lah. Sambil dia tunjuk-tunjuk jawapan yang betul, kawan dia akan tolong bantu. Ini juga pendidikan dalam penjagaan diri sendiri. Okey, dan tengok buku-buku yang Cikgu Nakuya pernah hasilkan dan sedang digunakan untuk murid pemulihan. Ini contoh satu buku inovasi lah. Hi, my name is Farish. I'm from SK Batu Berendam. I love farming and take care of animals. I also like digital activity like drawing and watching fun video on TV. That give me an idea.
Hey.